Selamat pagi. Dah macam dekat Cameron je. Berkabus. Tapi kat sini tak apa nampak kabusnya. Ada lengkapnya tak? Atas. Aduh, kena naik atas ke? Apa punya dah. Ya Allah. Baru naik. Bapa nak tangga aku dah mengah macam ni. Bapa tak langgar mana? Aduh. Budak ni. Boleh lagi naik. Mama dah penat. Inilah akibatnya. Dah lama tak exercise. Stamina tak ada. Aduh. Penatnya. Akhirnya boleh rehat sekejap. Aduh. Oh, memanggil-manggil sekecil tu. Aduh, dia lagi jauh. Rasa macam buat kerja gila je hari ni. Aduh, santai sekejap. Aduh, ada tangga lagi kat depan tu. Aduh, gila. Jauh kat depan dah ada orang. Aduh. Ya, ni naik lagi tinggi. Aduh. Jantung dah laju gila dah ni. Boleh ke? Rehat kejap lah ke. Semua berhenti sebab mama nak rehat. Depan ni mama pula tahu apa? Okey. Lagi. Aduh. Agak dah. Aduh. Min nak dukung mama pula ni. Kiki dukung mama. Orang kata yang ni last. Betul ke last? Oh, yang ni lagi tinggi lah. Okay, sampai puncak. We made it. Mana pula ni? Nak hidup kapi ke?
Diorang tengah nak melombong tu ha. Tengah nak melombong je timah. Koye tengah nak koye pula. Mikael tengah nak hidupkan api. Ha, siap buat tapak unggun api. Ya. Okay. Turun. Ye. Oi, lapor dah. Beli. Kenapa turun dukung ni? Alah manjanya. Dah. Gaduh. Turun. Tengok dia buat lagi tu. Macam inilah kita mak-mak ya. Akhirnya berjaya naik sampai puncak. Ingatkan tak boleh dah tadi. Memang rasa flat, hilang nyawa je. Jantung berdegup punya laju. So lepas ni bolehlah pergi naik Gunung Kinabalu. Aku risau ni dah lah kena tinggal jauh kat belakang. Aduh, lutut dah berketak-ketak ni. Ketak-ketak. Bila turun ni cabaran dia lain sikit. Kaki pula kena kuat. Aduh. Bila berhenti sekejap boleh rasa kaki tu ketak-ketak tau. Akhirnya nampak juga dia orang. Risau tadi. Dah ambil dah. Kaki dah ketak. You can do it. Kaki lutut sakit macam ni. Kalau dah tua boleh sakit lutut. Kalau betul sakit lutut pas ni memang confirm aku dah tua. Almost. Okay. Yeah, sampai. Kat sana. Yes, Bella, we made it. Mama, yes. bicycle ring. Bicycle ring. No bicycle here. Orang betul-betul berada dekat belakang rumah kedai yang terbakar itu. Masa Merdeka tu kan. Tak nampak dari sini. Goyang mak ayam kau. Kan dah melatah dah. Ya Allah, digoyang-goyang lah. Berayun-ayun. I'm scared. Ni kalau jatuh ni mau patah kaki. Patah kaki ke? Rasanya hilang nyawa kot.
Bila ramai orang lagi lah dia bergoyang. Oh. Oh, nampak goyang tu. Wow. Oh, mak ai. Lagi goyang ha. Oi, aku nak ke sana. Sekarang ni seorang-seorang kat tengah ni. Seorang-seorang kat tengah jambatan. Bila nak lepas ni? Hey, aku tersadai kat sini. Tak habis lagi dia orang ni. Tersadai kat sini lagi. Tengok dia muka. Maya takutlah. Biar ramai-ramai lagi kuat goyang. Goyang. Pening noh. Oh. Iya. Mana takutlah ni. Ya. Oh, situ. Oh. Okey. Kau boleh gerak. Handphone tu kena pegang kokok. Ya. Tak sempat sampai sana. Dah kena gerak dah. Okeylah, sekerat jalannya mama. Okey, kita orang nak check out. Dah jadi Pak Sidai dah sini. Pak jemur. Bye. Kita nak shopping mah. Bella panas oh. Okey mandi. Mau demam kan. Mandi tengah panas ni. Basah, sikit basah. Ikan tu minta. Tolong mak Haikal, ambil kunci beg. Haikal. Mama duduk dalam van je lah. Tak nak keluar. Panas. Cuti kali ni macam puas hati. Sangat puas hati. Masuk terowong tu best. Korang kena cuba. Lepas tu naik Bukit Panorama ni. Memang tak sangka kena naik macam tu. Saya ingatkan naik jalan mendatar macam kat Terengganu tu. Tak adalah penat sangat. Ni naik tangga memang terkejut lah. Beraduh, ada orang gelak kat kita Siap nanti. Okey, penat-penat pun best. Rasa memang nak naik lagi. Okey, saya keluar sekejap nak tunjuk kat korang macam mana rupa tempat ni. Panas lah. Okey, dah siap semua. Haikal semua. Ni. Kita balik. Mana lagi best? Mandi sungai ke mandi kolam? Sungai. Sungai lagi best.